Apa jadi bila aku yang sebenar dah hilang? Sebab terlalu lama kau berlakon untuk orang lain. Sekarang kau bangun pagi dan tengok phone dulu. Bukan sebab nak tengok jam, tapi nak tengok siapa view story kau. Siapa like gambar semalam, siapa repost TikTok kau. Tapi bila semua kosong, hati pun rasa kosong. Sekarang kau rasa cemas bila lama tak update. Rasa useless bila tak ada yang puji. Macam hidup tak berfungsi tanpa perhatian. Tapi kau tak sedar bila semua ni bermula. Mula-mula kau post gambar makan, sekadar kongsi. Lepas tu kau post gambar OOTD sebab kawan kata, lawa baju kau hari tu. Lepas tu kau buat story workout. Bukan sebab nak sihat sangat, tapi sebab nak inspire others. Konon. Dan lama-lama yang kau tunjuk kat dunia, bukan kau, tapi versi yang dunia nak tengok. Yang kelakarnya, bila kau cuba jadi diri sendiri, orang tak react. Tapi bila kau over positive, over filtered, ramai puji. Dan dari situlah kau belajar. Untuk survive dalam dunia digital ni, kau kena jadi watak. Masalahnya, bila lama sangat berlakon, kau sendiri lupa siapa sebenarnya kau. Sekali lagi tanya diri, kalau hari ni kau padam semua social media, siapa kau sebenarnya? Dan kalau kau rasa blur, kau mesti tengok part 3 nanti.